Hai, Assalamualaikum. Saya ada terima package dari Jurio Plus. So, saya nak buka. Hari ni kita buka macam ni je lah ya. So, jadi kita buka. Ini adalah kit Ramadan daripada Jurio Plus. So, Jurio Plus bagi saya 1 tahun Jurio Plus punya subscription saya dapat. Yang tu saya ambil. Tapi selebihnya ni untuk anak-anak buat kira aktiviti lah dalam bulan Ramadan. So, jom kita tengok apa yang Jurio Plus hantarkan dalam Ramadan Explorer Kit. Dalam Ramadan Explorer Kit ni ada macam-macam. So first ada macam carta untuk keseluruhan Ramadan. Aktiviti-aktiviti yang anak-anak buat lah dalam masa bulan Ramadan ni. Betul ke ni? Terbalik. Terbalik nak. Ramadan, lepas tu diorang siap bagi stiker lagi untuk tengok lah anak-anak ni kan, budak-budak ni. Korang solat tak? Solat subuh tak masa Ramadan pertama? Tidak. Astaghfirullahaladzim. Selepas tu ada juga kad ni daripada Little Amar. Lepas tu ada ni, dia kira macam bendera lah. Korang tahu kan, kita foto-foto letak tali-tali, lepas tu boleh gantung. Dia spell Ramadan. Alright. Lepas tu ada benda ni kan. Dia sebenarnya dah bagi dah siap dah. Dia siap bagi ini macam benda ni, dan Jurio Plus juga ada bagi benda ni lah untuk kita pasang. Kira macam budak-budak ni boleh buat aktiviti DIY gitu. Lepas tu kat sini ada kad dari Jurio Plus. Ada ni macam doa ibu bapa, doa sebelum tidur, doa melihat cermin dan sebagainya ni. Ini adalah stiker, boleh tampal dekat mana-mana. Ni semua Jurio Plus bagi banyak-banyak untuk anak-anak. Basically bacalah, amalkan semasa bulan Ramadan. Ini juga ada ni. Ni macam satu kertas A5 saya rasa. Dan ini adalah untuk mewarna. So semua orang boleh join dan mewarna lah. Macam satu poster ni, Ramadan Mubarak. That's nice, right? That's nice. Lepas tu, saya rasa ni yang paling best kot. Ada buku Ramadan saya daripada Jurio Plus. So ni macam kira-kira aktiviti membaca, buat aktiviti lah dalam bulan Ramadan untuk anak-anak. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jurio Plus sebab hantar barang-barang tadi. Anak-anak saudara saya semua happy sangat sebab dapat barang-barang tu. Pakcik dia pun happy sebab tengok anak-anak saudara happy. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Bye-bye.